Dua lelaki maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah bas kilang yang membawa 30 penumpang dalam kemalangan di Jalan Saleh, Bukit Pasir, Timur Johor. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat MUA, Muhammad Fazli Mat Jinin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.18 pagi tadi sebelum 11 anggota dikerahkan ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian, kedua-dua mangsa iaitu penumpang dan pemandu didapati tersepit di tempat duduk masing-masing dan dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Mangsa Muhammad Nur Aiman Azhari 21 tahun dan Ahmad Jazli Yusof 26 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Sementara itu, pemandu bas berusia 49 tahun dan kesemua penumpang dilaporkan selamat serta tidak mengalami sebarang kecederaan.